Okay, hari ni kita nak try jalan-jalan naik LRT3. Okay, kita beli tiket. Dapatkan QR. So, kita berdua dapatkan 2 tiket. Tada! Okay, seterusnya kita lalulah. Lepas tu, naik escalator. Tunggu train. Dan kita nak dari Glasgow ke Seksyen 7 Shah Alam. Tengok tu, train pun dah sampai. Semua orang dah ready dengan kamera nampaknya. Gitu. Tak apa, kita happy-happy je hari ni. Masuk-masuk je memang baru, bersih. Bau plastik, bau kilang lagi. Tengok tu noise barrier dia. JM Klang. Okay, nampak klinik Taman Botani. Ion Bukit Tinggi. Banyak rapid on demand kat bawah tu. Hospital Klang. Kita nampak juga Dewan Hamzah, bangunan majlis Klang kan. Lepas tu ada Masjid Bandar Diraja Klang Utara dengan mesin kotak sampah tu. Shaw Center Point, shopping mall yang kita selalu pergi dulu time kecil-kecil. High School Klang, besar padang dia. Plaza Tol. Sekarang kita dah sampai. First timer yang risau dalam train ada directory. Anyway, sampai-sampai je kita tengok stesen ni ada apa. Tempat tukar lampin, toilet, surau, ada banyak bas bawah tu, tempat letak motor basikal. Lepas tu kita jalan-jalan ICT dan kita balik. Pengalaman korang macam mana pula? Seronok tak? Train dah sampai tu. Bye!